Cahaya matahari menyilau mata, sinar menusuk, bahang menahan. Lafaz bismillah mukadimah kata, gelanggang da'i saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Hadirin sekalian, saya ada nak kongsi satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'un syu'bah minal iman. Maksudnya, iman itu lebih daripada 60 cabang dan perasaan malu sebahagian daripada cabang iman. Malu bermaksud berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu perkara yang buruk kerana tidak mahu dihina. Rakan-rakan sekalian, tahu tak sifat malu yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, baginda seorang yang sangat pemalu. Baginda melaksanakan banyak ibadah dan menjadi hamba yang bersyukur kerana sangat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak-bengkak kedua-dua belah kakinya. Allahu Akbar. Sampai begitu sekali sifat malu kepada Allah yang ada dalam diri baginda. Kawan-kawan, saya ada satu kisah Nabi yang menarik untuk saya ceritakan. Pada suatu petang, ada dua orang wanita datang dan berjalan ke arah Nabi Musa AS dengan pakaian yang tertutup rapat dan tersipu-sipu malu. Wanita itu datang dan berkata, "Wahai Nabi Musa, bapaku memanggil kamu untuk membalas jasa baik kamu yang telah memberikan minuman untuk tenangkan kami." Ini menunjukkan bagaimana seharusnya wanita itu berakhlak dan mempunyai sifat malu. Namun rakan-rakan, lihat pada diri kita. Lihat pada orang sekeliling kita. Dewasa ini dapat kita lihat bagaimana perisai itu semakin terhakis sedikit demi sedikit. Malu yang sepatutnya membenteng diri dari melakukan kemungkaran, kini seolah-olah tidak wujud lagi. Ada yang bangga mengaku meninggalkan solat dengan sengaja, bahkan menjadikan perkara tersebut sebagai bahan jenaka. Ada juga yang sedikit pun tidak ada perasaan malu untuk berdua-duaan dengan lelaki ajnabi. Adakah ini generasi pewaris ummah yang kita dambakan rakan-rakan sekalian? Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan kemaluan dan janganlah mereka menampakkan perhiasan diri mereka kecuali yang boleh diperlihatkan. Jika rasa malu itu telah mati, maka apa lagi yang akan menahan diri kita dari terus tenggelam melakukan dosa? Wahai rakan-rakan sekalian, mulai hari ini, mulai saat ini, marilah sama-sama kita berjanji untuk sama-sama sedar dan bangun untuk hidupkan kembali rasa malu dalam diri. Kerana selama mana rasa malu itu masih ada, maka selama itulah iman masih mampu mengalir dalam diri kita. Sebagai pesanan untuk diri sendiri dan para pendengar, marilah sama-sama kita membenteng diri dengan sifat malu yang tinggi agar hidup sentiasa dikawal agama. Malu menjaga langkah, iman mengawal hati. Sementara iman memandu hati untuk terus memilih jalan kebenaran dan kebaikan. Akhirul kalam. Di taman syurga banyak daun yang mekar, harumnya semerbak menyentuh kalbu. Malu
tak nampak di luar diri kita, tapi melindungi hati yang kelabu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.